Okay. So last year apa yang terjadi ialah untuk sekolah daripada Pune, India tu, it's a girls' school, I mean it's a co-ed school, and mereka realise yang budak-budak dekat sana, most of the parents bawa budak-budak menggunakan motosikal. But about more than 60% daripada penunggang tu, especially parents tu, mereka tak pakai helmet. Pembonceng pula, which is students, mereka pula about 92% mereka buat tinjauan yang more than 92% tak pakai helmet juga. So they realize that this is a huge problem sebab what happened bila mereka datang on the way from home to school, mereka dapat kemalangan dan sebagainya. So untuk mengelak isu ni, mereka try to do a behavioral change. Apa behavioral change yang mereka buat ialah mereka menggunakan slogan No helmet, no entry. So mereka collaborate budak-budak ini dengan inisiatif dengan polis traffic. Mereka buatlah spot check depan sekolah. Kalau budak-budak tak pakai helmet, mereka tak boleh masuk sekolah. So because of this data-driven approach, mereka dapat meningkatkan jumlah peserta ataupun school students untuk pakai, encourage the behavior untuk pakai helmet. So the second issue ialah most of the girls in their school, bila mereka on their period, mereka tak akan datang sekolah. So the reason is because the issue of sanitary pad. Mereka rasa tak selesa dekat sekolah, tak cukup tuala wanita, and also dalam van dan bas tu sangat sesak. So menyebabkan budak-budak perempuan ni tak mau datang ke sekolah. So imagine every month mereka skip 3 hari ke sekolah. So this is also a theme under safe mobility because kita nak memastikan perjalanan mereka dari rumah ke sekolah tu selamat dan mereka rasa selesa. So, apa yang budak-budak dari sekolah India ni mereka buat ialah mereka buat satu konsep called red box. So, dalam red box ni mereka mempunyai kit tuala wanita lah. Mereka simpankan kit dan mereka juga sediakan dalam semua selected van dan bus sekolah. So, in case students having period on their menstrual cycle, mereka boleh ambil dan gunakan untuk for their personal use. And also, selain itu, mereka juga budak-budak ni, mereka buat sedikit training kepada abang-abang bas dan juga van. Bagaimana nak facilitate this situation. So that the students yang nak guna content daripada red box tu, mereka tak rasa macam segan dan malu lah. The third issue yang mereka selesaikan ialah mereka ada satu selekor yang tajam dekat sekolah mereka. So mereka dengan kerjasama dengan Majlis Bandaraya, mereka dapat approval untuk meletakkan this cermin bumbung kalau tak silap lah. Okay, cermin bumbung dekat that area so that both side boleh nampak lah, okay, there's a car coming this side. So because of these three approaches tu, mereka dapat jadi juara dunia lah. Ini daripada kisah kejayaan India. Manakala pula untuk negara Malaysia pula tahun lepas, kita juga ada pemenang daripada Miri Sarawak. So sekolah ini merupakan SJKC Chung Hua Tudan Miri. Sekolah ini mempunyai profile about 1,800 lebih murid-murid sekolah yang menggunakan. Ini hanya sekolah rendah sahaja. Tapi mereka realise yang depan sekolah mereka tu tak ada pedestrian crossing. So no pedestrian crossing, macam mana budak nak lalu lalang kan? Dia macam rasa sangat risau. So budak-budak Duta Murid BIA ni mereka sebenarnya tulis satu petition kepada Majlis Bandaraya Miri untuk meminta Majlis Bandaraya untuk install pedestrian crossing depan sekolah. So mereka dari Majlis Bandaraya pun sudah accept letter tu dan mereka sedang dalam proses penilaian lah untuk meletakkan lintasan belang depan sekolah mereka. So sampai itu mereka juga buat banyak kempen-kempen kesedaran dalam sekolah dan juga dekat komuniti mereka. So ini adalah dua contoh lah yang saya boleh berikan untuk program ini. So saya akan pergi kepada the next part, which is the manfaat. So of course the national winner tu kita boleh lawat bandaraya Perancis lah. So apa yang akan berlaku ialah the pemenang tu peringkat antarabangsa mereka akan dibawa ke France, Paris. So mereka akan berjumpa dengan pakar keselamatan jalan raya. Mereka boleh bentangkan apa inisiatif yang mereka sudah laksanakan dekat sekolah dan dalam peringkat komuniti dan bolehlah bercuti-cuti. And also kita juga menyediakan sijil penyertaan dan juga pencapaian. So kami akan dalam proses aplikasi ini kita menjemput semua sekolah tapi hanya 4 best application sahaja yang akan dapat
untuk melayakkan sekolah mereka ke peringkat seterusnya. So, empat sekolah ni, mereka semua duta-duta murid ni mereka akan dapat sijil penyertaan dan juga pencapaian. Kami sebenarnya berusaha untuk mendapatkan sijil peringkat antarabangsa untuk semua empat sekolah, but it is still under approval by BSKK. So, ini adalah bahagian sijil lah. So, untuk ketiga pula, bahan bimbingan dan geran. So, semua sekolah, semua peserta ni mereka akan dapat cenderahati dan juga bahan bimbingan. So, kita juga menyediakan satu buku pelajaran via macam mana kita nak cikgu melaksanakan kempen ni di dekat sekolah. Dan macam mana nak buat poster, kita semua ada berikan bimbingan. Dan kita juga ada bukan t-shirt tapi safety vest dan juga bahan-bahan camp yang cikgu boleh gunakan semasa pelaksanaan program. Dan untuk peringkat 4 sekolah terbaik tu kita akan berikan RM500. Tapi untuk kalau sekolah cikgu jadi national champion, dan cikgu akan dapat RM10,000, yang mana cikgu boleh melaksanakan kempen lagi berskala besar. Bukan dalam sekolah sahaja, mungkin cikgu nak buat dalam peringkat daerah ataupun community pun boleh. Apa yang kita nak, yang ini adalah paling penting sebab kita nak budak-budak ni mereka jadi leaders in their own community, dan mereka boleh bukan hanya uh, dalam melaksanakan aktiviti juga, tapi kita nak mereka experience the feel of being a change maker dalam community tersebut. So, apa yang next part ialah perjalanan sekolah yang terlibat. So, kita memang jemput semua sekolah rendah awam dekat sekolah in Malaysia tahun 5 dan tahun 6 untuk join program ini. Tapi permohonan ni hanya terbuka untuk cikgu untuk isi lah. Cikgu kena isi. So, proses aplikasi form tu mungkin dalam masa 10 hingga 20 minit sahaja. So, lepas cikgu dah isi borang yang lengkap, kita akan memilih 4 sekolah yang terbaik. So, empat sekolah terbaik ni mereka akan melaksanakan kempen Safe Mobility Ambassador. Dalam proses hasil kerja tu juga kita akan perlukan satu video pemerhatian. Video pemerhatian bermaksudnya apa risiko yang mereka boleh nampak dekat luar sekolah mereka. Ambil video tu dalam 2 minit sahaja. Lepas tu video kedua ialah video cadangan. Apa yang mereka nak buat untuk membaiki risiko perjalanan ataupun risiko di hadapan sekolah mereka. So ini adalah video cadangan. And then ketiga ialah kita nak budak-budak untuk buat satu poster kesedaran yang mana mereka kalau tengok dari jauh-jauh pun mereka boleh tahu, okay, ini adalah poster tentang safe mobility. So then of course kita cikgu boleh buat aktiviti kesedaran dalam peringkat sekolah berskala kecil. Dan then after that kita juga ada laporan dan kertas cadangan. Ini taklah besar banyak sangat, kita nak just a simple report sahaja. And then daripada tu kita akan buat pembentangan maya. So maksudnya walaupun kita memilih 4 sekolah rendah awam sahaja. So contohnya sekolah A. Sekolah A ni mereka budak-budak rasa like, cikgu saya tak nak duduk dalam satu pasukan. Saya nak ada 3-4 grup. Pun boleh sahaja. So then mungkin 4 sekolah ni mungkin ada setiap sekolah ni ada 2-2 kumpulan. So kita ada total 8 kumpulan. Walaupun ada 8 kumpulan, kita akan memilih hanya 5 kumpulan sahaja yang terbaik untuk membuat pembentangan maya peringkat kebangsaan. So daripada 5 kumpulan yang terbaik ini, kita akan memilih satu sekolah yang terbaik. That means like contohnya kumpulan A yang jadi terbaik, mereka akan mewakili sekolah mereka dan juga negara mereka untuk melaksanakan, mereka akan jadi juara kebangsaan. Dan mereka juga akan diberikan geran sebanyak RM10,000 untuk melaksanakan aktiviti berskala besar lah di sekolah dan komuniti. So yang ini juga kita ada laporan dan pembentangan maya. Pembentangan maya ni peringkat antarabangsa. So kita ada 2 stage of international presentation. So satu ialah regional international final. So regional international final macam FIFA lah. Sekarang kita dah ada dalam musim FIFA. So FIFA dia ada beberapa country dalam satu group. So mereka akan the international via community. Mereka akan masukkan kita dalam satu group lah. So kita akan bertanding macam tahun lepas kita bertanding dengan 4 negara. Romania, India and also Lebanon kalau tak silap. So there are 4 countries. So dari situ India terpilih lah dalam kumpulan tu. So kita akan buat satu group regional final. Then if let's say we are selected for regional international final, kita akan bertanding dalam international final.
So yang itu adalah pembentangan maya peringkat kebangsaan lah dekat sini. So far, ini adalah perjalanan yang sekolah yang terlibat lah. Okay. So sekiranya dalam international finals, contohnya Malaysia menang peringkat antarabangsa, mereka akan pergi ke Bandaraya Perancis pada tahun ke depan lah sebab competition ni habis bulan Disember. So January, February is the time where they will invite the school, the teacher akan pergi ke sana. Okay. So far ada apa-apa soalan ke cikgu? Boleh boleh unmute ataupun kalau cikgu rasa okay saya boleh chat pun sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya nampak macam tak ada soalan. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh je tanya dalam chat. Saya boleh respon lah. Okay, so next part ialah perjalanan sekolah yang terlibat. Okay, saya habis ni. Okay, permohonan ni. Okay, so permohonan ni hanya melibatkan masa 10 hingga 20 minit sahaja. So the criteria yang ini adalah kita punya rubrics cube lah. Kita nak memastikan sekolah tu ready. So kita nak tahu berapa ramai murid dekat sekolah, berapa ratus murid yang terima bantuan kewangan. Kita nak dapatkan keyakinan cikgu-cikgu untuk boleh tak cikgu rekrut 20 murid tu. And then macam mana cikgu nak keyakinan cikgu untuk rekrut another teacher untuk jadi guru pembimbing program ni. Dan kita nak juga tengok apa plan tindakan yang cikgu nak buat program ini dekat sekolah. So kita nak juga pengetut ambil tahu juga apa yang bakal dilaksanakan dekat sekolah. And then berapa jam yang cikgu rasa cikgu boleh peruntukkan untuk jalankan kempen ni lah. Okay. And then impak pelaksanaan grant. Okay. So cikgu boleh kongsikan berapa impak yang potensi impak lah yang cikgu nampak melalui aktiviti kesedaran ini. And then kita nak tengok penglibatan murid. So ini semua dalam Google Form sahaja. And then cikgu juga boleh tulis kongsikan macam mana kos rancangan boleh ke tak dan berapa hasil daripada pelan tindakan ni. And kita nak tahu kesediaan guru dan juga murid. And then kita juga nak tentatif lah murid yang akan terlibat dalam program ini. Ini adalah bonus. Sekiranya cikgu rasa, okay, I nak betul-betul lah join program ni, cikgu bolehlah minta murid-murid ni untuk memulakan dan habiskan pembelajaran via Delima juga. So that this is additional 10 points lah daripada program ini. Untuk mendayakkan diri cikgu ataupun sekolah cikgu ke program ini. Okay, so kalau cikgu dah rasa macam mana saya nak go through in Delima. Okay, cikgu boleh pergi dalam laman web Delima. So dekat ruang pembelajaran saya, dia ada satu button called Rakan Delima. Cikgu boleh tengok dia ada warna biru dan warna merah. Dia berjabat tangan lah. Okay. Lepas cikgu klik yang tu, cikgu boleh tengok dia akan datang, the page comes with multiple brands. Cikgu boleh klik under Total Energies. Sebab program VIA ni merupakan kolaborasi bersama Total Energies. So Total Energies is oil and gas company lah. Okay, so lepas cikgu klik dekat sana, cikgu bolehlah minta murid-murid untuk menjalankan perjalanan pembelajaran mereka. Okay, the next part saya nak kongsikan, this is also sebenarnya dia macam perkembangan lah, expanding on perjalanan program sahaja. So jangan risau, lepas sekiranya sekolah cikgu terpilih juga, kita akan buat bimbingan, kita akan buat like a teacher training session secara online. Yang mana kita akan hantar semua kit Safe Mobility Ambassador Camp. Kita ada satu buku macam mana nak mengajar, macam mana nak laksanakan kempen Safe Mobility Ambassador Camp ni. Dan kita juga ada buku jurnal murid untuk murid-murid buat aktiviti dalam buku tu. And kita juga kongsikan macam mana nak advice macam mana nak tambah baik lagi kertas cadangan untuk geran RM500. And then kita ada pembentangan akhir. Pembentangan akhir ini sebenarnya peringkat kebangsaan lah. Okay. And then next part ialah kita nak untuk murid-murid pula, mereka akan menjalankan Safe Mobility Ambassador Camp ni. And then mereka juga buat laksanakan aktiviti kesedaran. And lepas dah habis semua, cikgu boleh buat satu simple report. Actually template kita dah sediakan. So it's just a Google form. So cikgu just isikan sahaja dan hantar untuk kami tengok aktiviti dan impak program ini.
And then kita akan ada pembentangan akhir lah dalam peringkat kebangsaan. 5 kumpulan terbaik sahaja akan terima akan go to the finals, and sekiranya kita memilih contohnya sekolah A menang peringkat kebangsaan, mereka akan go to the next part, which is mereka akan tulis satu kertas cadangan macam mana mereka nak buat. Sebenarnya sebelum tu pun mereka akan, sekolah tersebut akan juga buat satu kertas cadangan geran 10,000, macam mana mereka akan laksanakan geran 10,000 tu. And then after that, lepas mereka dah buat pembentangan dan lepas mereka dah dapat, contohnya sekolah A uh, dapat menang peringkat kebangsaan, kita akan actually try to work together and see boleh tak kita polish lagi kertas cadangan ni untuk jadi lagi realistic dan juga memberi lebih banyak impak. So then after that, that is the next part. Sambil sekolah tersebut buat kempen-kempen kesedaran, jangan risau sebab kita ada timeline yang mencukupi juga. Lepas dah habis kempen kesedaran semua, next part is just presentation sahaja, peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Okay, so the components ialah kita akan, sebenarnya kita sarankan untuk 2 orang cikgu untuk jadi jurulatih program ini. And setiap sekolah pula akan menerima satu geran RM500. Next ialah Kid Ambassador Camp. And kita juga akan provide that RM500 cikgu boleh sediakan sebagai allowance makan dan minum murid. Dan juga kita akan sediakan plug program. Another fun fact ialah kita juga sediakan RM250 sebagai allowance guru untuk jalankan camp ini dekat sekolah lah. And the Kandungan Safe Mobility Ambassador Camp, kita ada 4 hasil kerja murid. The first part ialah mereka akan lengkapkan khusus dia dalam talian. The next part ialah mereka akan buat safety walk dekat sekolah ataupun di sekeliling sekolah dan tengok macam mana, apa masalah keselamatan mobiliti yang sebenarnya mereka ada, dan menghasilkan satu video pemerhatian. Video pemerhatian ni 2 minit je, tak perlu banyak panjang-panjang sebab video ni kita tak nak macam too highly animated lah. Kita tak set sangat benda tu. And then the next part ialah kita nak mereka cadangkan jalan penyelesaian. Mereka dah tengok satu masalah dekat sekolah mereka ataupun sekeliling sekolah mereka ataupun perjalanan mereka ke sekolah. Mereka dah tengok benda tu. So sekarang mereka akan cadangkan jalan penyelesaian. Apa jalan yang mereka nak lakukan dan apa aktiviti kesedaran yang mereka nak buat yang relevan dengan masalah yang mereka nampak tu. So berdasarkan idea-idea yang mereka dah kumpul tu, mereka akan hasilkan satu video cadangan. Video cadangan pun sama sahaja, 2 minit je maksimum. And then after that, 3 jam kita actually buat the next part is poster kreatif dan juga aktiviti kesedaran lah. So kita ada 4 components. And then kita juga perlu ada laporan pelaksanaan dan juga hasil kerja tu lah. Okay. So, I think that is all. Then after that, saya ada juga soalan lazim lah. So, kalau cikgu nak daftar program ini, cikgu boleh klik this form. Saya akan kongsikan dekat chat. Cikgu boleh tengok form ni. Mungkin sekarang cikgu macam go through je. Kalau cikgu rasa saya nak tanya GB dulu, macam mana nak tulis ni lagi cantik, pun boleh sahaja, tak ada masalah. So cikgu boleh tengok form tu, and the first part is just borang permohonan sahaja. Once yang tu done ready, cikgu just relax je, tunggu sampai announcement date. Kami akan announce dekat social media kami dan juga our newsletter lah, kalau cikgu dalam our newsletter list. And then the next part ialah kita sijil pula. Lepas budak-budak dah siapkan modul pembelajaran via tu, mereka akan dapat automatic. Once complete both, kita ada dua topik. Mereka dah habis 2 topik tu, lulus semua quiz, okay, mereka akan dapat CJ automatic. And then kita juga ada tracker untuk tengok dalam delima. And then walaupun mereka, kalau cikgu rasa macam saya tak nak join, tapi saya nak belajar tentang VR pun boleh saja. So it's a self-based learning, cikgu boleh belajar sahaja. And then untuk markup ke kurikulum ni, so kami akan lepas habis program, kami hope to habis peringkat kebangsaan ni sebelum bulan Oktober. And lepas kami dah habis program dan especially the virtual competition tu, lepas kami dah habis, kami akan hantar satu report kepada pihak JPN dan juga BSKK
Once gotten their pengiktirafan, kami akan kongsikan kepada cikgu-cikgu lah. Okey, ini adalah markah PAJSK yang kami dapat daripada pihak BSKK. So yang ini kami juga akan paparkan maklumat ni dalam laman web dia jugalah. Then after that, kalau nak tengok lencana digital tu, cikgu boleh tengok dalam portal Delima juga. And then kalau cikgu rasa saya pun nak belajar lah pun boleh, tak ada masalah. And then garis masa program ni sebenarnya dari Jun hingga Disember. So sampai Oktober tu under Malaysia, that which is ARUS sebagai implementing partner. Tapi untuk bulan November dan Disember tu kita kena tunggu daripada pihak international via committee lah. Mereka akan bagi timeline tu. Selalunya the regional international final tu adalah week 3rd or 4th of November, and then untuk international final tu adalah first week of December. So that is the earliest lah kita cuba habiskan program tu. That's based on the past years. Kalau untuk program ni kita nak rekrut 20 orang murid sahaja sebagai duta murid BIA. Tapi cikgu rasa saya nak lantik lebih ramai murid pun boleh sahaja, tak ada masalah. And then next part ialah program ni untuk kalau cikgu mengajar tahun 3 dan 4, kalau cikgu nak berminat untuk join dia boleh, tapi hanya untuk tahun 5 dan 6 sahaja. So and then kalau nak tengok contoh apa yang perlu ada dalam pelan tindakan tu, one pager page, cikgu boleh klik this link yang mana saya akan kongsikan slide ini sekarang, which I realise yang saya tak kongsi lagi. Okay, so cikgu boleh tengoklah slide ni. Slide ni open for anyone to view, and itu sahaja dari saya. Okay, so cikgu-cikgu ada soalan tak untuk saya atau nak tanya pasal program? Kalau ada soalan boleh unmute dan tanya. Kalau tak ada soalan ataupun nak tanya dalam chat pun boleh, tak ada masalah. Okay, so kalau cikgu rasa macam okay, sekarang mungkin saya tak ada masalah, saya tak ada soalan. Tapi maybe in the future kalau ada soalan, cikgu boleh email saya ataupun WhatsApp saya lah. Nama saya lah Nirmala Devi Aravindan. Itu adalah my email and also my WhatsApp number. So kita ada lima cikgu dekat sini. So saya nak tanya macam mana cikgu dapat info program ini? Melalui email ke ataupun daripada surat daripada Gmail? Saya dapat dari email dan juga maklumat uh, daripada WhatsApp lah dari sekolah. Oh, okay. Right. Maksudnya PPD kot. Okay. Email. Right. Email tu dari Cikgu Saliza, email tu daripada pihak Arus ke ataupun lain? Kejap saya check tengok. Saya pun tak sure. Okey. Sebab kita dah hantar jugalah newsletter dari Arus. Sekiranya cikgu dalam circle Arus, cikgu akan dapat email lah. Okey. Samsung SM, okey, daripada PPD. Okey. Boleh saya tahu Samsung SM ni dari sekolah mana? Boleh tak cikgu perkenalkan nama cikgu, sekolah cikgu dan juga email tu dari Arus ke? Okey. Oh, saya dapat email dari Arus. Okey, maksudnya cikgu dalam circle Arus lah. Pernah terlibat dalam program Arus. Saya tak sure tapi saya pernah dengar lah Arus Academy. Saya tak ingat. Okey, kalau cikgu dapat email dari Arus, mungkin cikgu unintentionally pernah join program Arus kot sebelum-sebelum ni. Ah, sebab selalunya kita simpan database cikgu-cikgu yang terlibat dalam program Arus lah. Kita tak dapat data lain. Okey, alright. So kalau ada PPD, okey, nice. Hai Tang. Selamat petang cikgu. Walaupun nama username, walaupun nama Samsung tapi sebenarnya nama saya Is. Okey.
Okey. Cikgu dari sekolah mana? Saya dari SK Mutiara Kota Kinabalu. Oh, KK. Okey. Alright. KK. So, cikgu dapat email So tu saya dapat dari Arus ke ataupun daripada sekolah? directly dari Arus. Arus juga. Okey, nice. Ah, So, maksudnya cikgu dapat newsletter tu lah. saya dapat. Jadi bila saya tengok ada program tu kan, lepas tu dia memang bertepatan dengan portfolio tugas saya dekat sekolah juga. Jadi I want to give it a try lah. Macam tu. Okey, nice, nice. Okey, nanti saya boleh tengok lah aplikasi daripada KK juga. SK Mutiara. Dari Cikgu Is. Okay. Hmm. Saya cubalah ya. Sebab ni first Okey. time juga masuk ni. Jadi nak mencubalah kan. Nak ambil Ah, pengalaman. okey. Sebenarnya uh, pihak Total Energies Foundation, Total Energies pun mereka nak juga sekolah daripada Sabah dan Sarawak. I mean, they're okay with other states sebab Sabah dan Sarawak mereka juga ada their own cari gali lah. So, Oh. yep, yep. So mereka ada station-station mereka lah. Dekat Penang pun mereka ada juga. Okay, Temerloh Okay. Pahang. Okay. Oh, nice lah kalau macam tu. So, boleh lah kan. Boleh, boleh. Cikgu Belajar boleh. lagi, ambil pengalaman. Mana tahu tahun depan boleh repeat lagi. Tapi try lah cikgu. Kali ni pun try juga. Mana tahu sekolah daripada KK dapat, mungkin kami boleh fly lah dari Penang. Sebab saya, tim kami dari Penang. So sekiranya sekolah cikgu terlibat, kalau kami nak buat lawatan sebab lepas sekolah terpilih tu, kami juga akan buat tinjauan bersama dengan pihak Total Energies. So Oh, bolehlah dapat jumpa in physical juga dengan sekolah, dengan anak murid dan juga baris pentadbir jugalah. okay, okay. Hmm. InsyaAllah. Okay, terima kasih Okay, boleh? Puan. Alright. Okey, Temerloh Pahang. Kita tak pernah pun dapat sekolah daripada Pahang. So mungkin cikgu cikgu dari Pahang SK Belenggu ni bolehlah join program kami juga. Saya gembira sebenarnya ramai cikgu yang join program ni, join sesi info ni dapat daripada email. Maksudnya our newsletter is working lah. Yang mana saya rasa sangat sangat gembira. And yeah. JPN Selangor pun sebab sebenarnya kami ada buat collaboration dengan JPN. JPN Selangor in instance sebab this year kami buat satu lagi program FS4A Central yang mana kami buat dengan sekolah menengah. So sebab tu kami dapat very close relationship dengan SSTP lah. So pihak SSTP sangat membantu juga. So mereka tolong bantu untuk pass the information around. Dan PPD juga sangat membantu juga. Because letter tu kadang-kadang dia sampai lambat kepada sekolah. So, kita juga ada jalinan dengan PPD dan juga JPN lah. Not only like certain state, sebenarnya kita dah ada dekat Malaysia in this Arus ni dah 10 tahun lebih. So, this is our 11th year lah. So, dah ada banyak jalinan dengan PPD dan juga JPN. So, harap-harap kami dapat tengok ramai application yang berbagai-bagai lah. Ada tak sekolah daripada Penang dekat sini kali ni? Macam tahun lepas kita punya champion adalah daripada Sarawak. Tahun sebelum tu uh, daripada Penang. 2023 pula daripada KL. So mungkin tahun ni kita tengoklah tahun untuk negeri mana dan kalau berkesempatan bolehlah pergi ke Paris. Which I really really hope we can do lah this time. Okay. Kalau cikgu-cikgu tak ada soalan, I think kita boleh tamatkan sesi info ni. Kalau cikgu ada soalan after this, if you feel like you have a random question ataupun perlukan some info ataupun tips macam mana nak jawab borang aplikasi tu pun boleh tanya saya sahaja. Cikgu boleh WhatsApp saya. Saya boleh, I'll respond to your messages or inquiries lah. So that is my number and cikgu boleh simpan this slide juga. Borang permohonan tu pun saya dah kongsi link tu. Kalau cikgu rasa like if you missed it now, cikgu boleh pergi juga dalam social media kami. Kami sangat aktif dalam Facebook dan juga Instagram. So cikgu boleh tengok maklumat-maklumat terkini tentang program VIA lah dalam sana juga.
Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya rasa saya akan end this call. It's 3:21 and saya rasa itu sahajalah kalau tak ada soalan. And thank you so much. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang join bengkel ini. Saya tahu cikgu-cikgu sangat busy dengan kerja-kerja dekat sekolah dan juga selain daripada kerja yang selain tugas mengajar tu. I truly truly appreciate cikgu ada dekat sini. Saya harap semua cikgu yang join sesi info hari ini dapat fill in the application. Kalau ada soalan, bolehlah tanya saya secara WhatsApp ataupun tanya dalam social media chat pun boleh, no problem. Kami sedia membantulah untuk menjayakan misi sekolah untuk jadi lebih selamat. And thank you so much Cikgu Saliza, cikgu-cikgu semua cikgu, Cikgu Is, cikgu daripada SK Belenggu, semualah. Okay, thank you so much dan harap kita berjumpa lagi. Thank you.